Weh, anak makan cemek. Uish. Sembang babak cemek. Siapa tak mau makan cemek? Okey, aku bawa satu tempat. Tambah gempah. Donat lagi. Makan cemek punya. Betul ya? Aku bukan Weh, nak bawa. tak payah cuak aku lah. Takkan makan cemek kot. Aku dengan kawan lama aku daripada kecil kan aku nak bawa. Kan? Jom. Aku pegang tu. Aku pegang kawan belah kecil. Aku nak makan cemek punya. Jom. Meh. Kedai ni aku kata tu ni yang dekat hang tu. Ya bang. Nak donat ke bang? Bang. Ya? Apa dia? Ni. Dia bang. Kali ni boleh makan cemek tu. Oh dia abang makan cemek? Tak bang, donat kita lagi cerita dia bila kita buka hari pembukaan, kita memang bagi 500 biji cemek bang. Makan free. Tapi hari ni kita dah start mega, tak boleh lah bagi makan free lagi bang. Oh, kenduri tu kenduri. Kenduri. Dia main tu masa kenduri. Masa kenduri dia main. Ni bang. Dia dah main masa kenduri tu. Ya, dia dah makan cemek. Saya tak main lagi. Jadi saya main hari ni, apa buat kenduri kat saya bang? Kenduri hari-hari bang. Ya Allah, rezeki Tuhan masuk bang. Bagi cemek kat ni. Tak apa, aku nak pergi kedai tu Zat. Aku nak pergi kedai tu Zat. Lagi aku balik kot. Habis sembang kedai lagi dia pergi cemek. Biar tak apa. Lagi dah. Pergi dah. Beli. So apa nak makan cemek lah bang? Gitu Dia buat boleh bang, boleh. Ini dia story. Kalau nak makan cemek bang, saya punya biasa lah bang. Abang main masuk dalam, takkan makan kat luar. Salah, makan cemek. Ini dia cerita. Seronok lah saya macam ni. Ada lah. Jangan apa nak bapa aku. Ada. Cemek. Botak. Silakan botak. Ada. Tak apa. Ayah, bapa pada kau. Ada. Rafi.